Okay Mawi, kita baru saja sampai daripada Makassar. Sebelum Makassar, Mawi ke China, Mawi ke Medan. Okay, so nak tanya tips untuk yang baru nak berjinak dalam bidang travel. Apa tips dia? Untuk tips pada yang baru nak travel, tips dia pertama sekali adalah buat pasport. Buat pasport. Buat pasport dulu. Okey. Sebab apa? Jangan korang tunggu bila korang nak pergi baru korang nak buat. Sebab dia akan jadi bila nak pergilah baru buat kan. Tapi kalau korang dah buat pasport dulu, confirm itu adalah satu push factor. Pasport aku dah ada. Kemana aku nak cop pertama aku? Okey. Jadi buat pasport dulu. Buat pasport dulu. Bila korang buat pasport dulu, confirm akan jadi push factor untuk korang untuk nak dapatkan cop pertama. Tak kisah mana-mana negara, korang akan rasa macam aku kena pergi. So tips dia buat pasport dulu. Buat pasport. Okay, let's go.